Kalau korang kat luar sana pernah pakai tayar Michelin, mesti korang pernah pakai punyalah tayar nama yang besar, nama yang gah dekat dalam dunia kereta dan juga dekat dalam racing. Tapi korang tahu tak sebenarnya Michelin ni sebenarnya bukan dekat dalam dunia kereta je dia gah, tetapi dekat dunia restoran, dunia makan sebenarnya dia pun sangat gah. Ada reputasi yang besar dekat dalam dunia makan. Apa kaitan tayar dengan apa kaitan makanan yang digabungkan? Aku pun tak faham sebenarnya, tapi bila aku dah buat research, hari ni aku nak cerita kat korang. Apakah itu Michelin Star? Let's go. Macam biasa kalau korang tengok aku pakai baju apa, ini baju yang baru dari Motomaniac lah guys. Tak release lagi sebenarnya, tapi aku tunjuk kat korang awal-awal. Sebab apa? Sebab baju-baju daripada Motomaniac memang sentiasa on top in the game. And kalau korang dah dapatkan merchandise yang lain, lanyard, stiker, seluar, hoodie apa semua, korang boleh pergi ke www.motomaniac.easy.co ataupun dekat TikTok shop kita orang untuk dapatkan baju-baju yang baik untuk korang pakai bila korang pergi event kereta, bila korang keluar dating, bila korang jumpa awet dan sebagainya. Confirm handsome. Jadi kalau korang pemilik kereta, family ada kereta, korang make sure diorang tukar ke bateri Astra. Sebab bateri Astra merupakan bateri pilihan mekanik, bateri yang ada nationwide warranty assist, bateri yang ada SIRIM certification. Mana ada jenis bateri yang boleh bagi semua benda ni kat korang. Siap ada insurans lagi untuk korang. Jadi kalau korang semua tak tukar ke bateri Astra, korang bukan kawan. Sebab apa? Sebab tak Astra tak kawan. Pakai bateri Astra, baru korang tahu penangan dia macam mana. Kita rewind sikit pada tahun 1885, brand yang berasal daripada France, Perancis. Brand ni dah ada 130 tahun experience dalam buat tayar. Jadi, apakah kaitan brand tayar ni dengan fine dining, dengan makan, food? Apa kaitan dia? Pada tahun 1885, dunia ni dikejutkan dengan kereta yang pertama dinama Benz Patent Motor Wagon. Waktu kereta pertama ni dikeluarkan, of course market tak banyak. Time tu tak ramai yang pakai kereta Benz Motor Wagon ni. Jadi ramai yang pakai kereta kuda dengan tayar kayu. Tapi pada tahun 1889 brand Michelin ni dikeluarkan, ditubuhkan. Sebab apa? Sebab dia nampak ada market gap yang mana diorang boleh scale dan juga innovate dan juga mendapatkan market yang paling besar kalau diorang start untuk menjadi pioneer. Tapi apakah daya? Sale kurang, tak ada lah duit untuk diorang. By 1900, kalau korang nak tahu, hanya 3,000 unit sahaja yang terjual kereta lah, yang terjual dekat Perancis. So time tu sale memang kurang mah, duit makan pun tak ada. So Andre dan juga Edward ni, diorang ada idea, apa kata kita buat Michelin Guide. Apakah itu Michelin Guide? Diorang buat satu list of the most famous restaurant, famous hotel, famous F&B places untuk orang semua tahu, untuk orang semua tengok, untuk orang semua berminat nak pergi, so that lagi ramai orang akan travel, lagi ramai orang akan ada niat, pasang niat untuk beli kereta. Jadi bila lagi ramai yang travel dekat dalam satu Perancis tu, lagi ramai tayar yang akan lagi banyak tayar yang akan digunakan untuk diorang pakai berjalan-jalan sana ke sini. Lagi banyak duit lah time tu yang masuk dekat dalam poket Edward dan juga Andre. Sebanyak 35,000 keping Michelin Guide ni yang dikeluarkan dan diberi secara percuma oleh Edward dan juga Andre dekat semua tempat, dekat R&R dia orang, kat stesen minyak, dekat tempat rehat, kat semua lah. Dia bagi semua so that semua orang dapat that Michelin Guide and semua orang baca dan interested untuk pergi jalan-jalan satu Perancis, pergi ke Michelin Guide Restaurants. Dan safe to say, marketing effort yang diorang buat ni meletup. Ramai yang minat dengan diorang punya Michelin Guide ni. Jadi apa yang diorang buat? Diorang pun keluarkan edisi Michelin Guide ni untuk macam-macam negara. Diorang keluarkan untuk Belgium, untuk Tunisia, untuk Itali, untuk Switzerland dan macam-macam negara lagi. Dan pada tahun bateri Astra telah terjual lebih daripada 1 juta unit. Nationwide warranty, diperakui SIRIM untuk semua model kereta dan akan dapat perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri Purple, bateri pilihan mekanik.
1909 diorang keluar edisi bahasa Inggeris dan lagi terus tersebar satu dunia mat diorang punya cerita ni. Diorang punya Michelin Guide, diorang punya recommendation untuk makan tempat baik-baik. Tapi pada waktu zaman peperangan yang pertama, diorang berhenti kejap sampai tahun 1920. Lepas saja 1920 diorang start balik untuk bagi free Michelin Guide ni dekat semua orang. Tapi yang tak bestnya time tu, bila dia tengok kan aku dah bagi free, aku pergi bengkel tengok dekat atas meja, atas kursi je, orang tak baca pun. Jadi apa yang dia buat, dia pun start untuk jual Michelin Guide ni dengan harga $2.15. Dan dengan harga ni juga, dekat dalam tu dia kurangkan hotel, dia kurangkan tempat-tempat lain, dia banyakkan restoran dan juga F&B, sebab itu adalah tempat yang paling popular untuk orang singgah dan pergi check it out daripada Michelin Guide. Kau nampak tak? Dia ada buat sales data analytics dekat dalam apa yang dia dah keluarkan dengan marketing effort dia. Dia tengok conversion dia jadi lagi bagus, dia teruskan dekat benda yang mendapatkan lagi banyak sales untuk diorang. Pada tahun 1926, Michelin perkenalkan The Michelin Star. Dia kenalkan dekat restoran. Mula awalnya ada 1 star saja, tapi pada tahun 1931 dia keluarkan lagi, upkan jadi lagi 3 star dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang, kalau kita nak tahu, kalau korang semua nak tahu, Michelin rated restaurants up until 3 star sahaja. Apakah maksud bintang-bintang tersebut? 1 star maksudnya restoran tu bagus dekat dalam kategori dia. 2 star maksudnya makanan dengan restoran ni sangat bagus, korang kena singgah. Tapi kalau kau ada 3 star, makanan dia memang on top, memang baik, memang sedap, korang wajib singgah. Bukan patut, wajib. Dan daripada sini jugalah banyak chef-chef yang ternama dekat dalam dunia ni start untuk mengejar status daripada Michelin untuk mendapatkan Michelin stars dekat restoran diorang. Dan untuk Michelin star ni, kalau korang nak dapat, bukan senang. Lagi-lagi sekarang, memang tak senang. Sebab apa? Sebab kalau korang ada Michelin star dekat restoran korang, korang diiktiraf dunia, worldwide. Walaupun 1 star, worldwide. Kalau korang nak tahu kat Penang ada 1 Michelin star, oyster omelette, aku pernah rasa memang padu, memang sedap. Itu dia baik dalam kategori dia. Sebab dia 1 star je. Tapi kalau ada yang 3 star, korang wajib singgah. Jadi, untuk dapat tu memang sangat susah. Ada banyak filem-filem kalau kita tengok, dia buat untuk ceritakan betapa banyaknya pressure dia orang untuk dapatkan Michelin star untuk restoran diorang. Lagi-lagi dekat dunia zaman sekarang. Itulah dia impact daripada Michelin. Bukan dekat dia punya market, tapi dekat F&B worldwide. Worldwide population punya impact. And dengan sebab itulah orang boleh naik kereta, berpusing berjalan untuk menghabiskan tayar diorang dan makan. Keluar duit makan, tayar habis pun keluar duit lagi. Keluar duit. Jadi untuk dekat Malaysia ni, tahun 2022 Michelin announce yang ada Michelin rated stars restaurant, bukan untuk fine dining up level atas-atas je, tapi warung-warung tepi jalan pun boleh dapat. Macam yang aku cakap tadi, dekat Penang, oyster omelette pun boleh dapat Michelin star. Jadi itulah cerita dia, itulah impact dia. Kalau korang nak tengok, impact dia besar. Michelin ni dengan scene makan, dengan scene kereta, dia besar semuanya. Dia bukan bermula hanya fokus kepada niche dia. Maybe korang kena fikir luar kotak macam mana Andre dan juga Edward buat. Jadi itu saja. See you in the next episode. Nak beli merch, datang ke motominac.easy.co ataupun Motominac punya TikTok shop. Merchandise baik-baik. Baju ni tak keluar lagi. Kalau dah keluar, standby. Nanti kita akan ada drift meet dekat HQ Motomaniac 6 hari bulan 12 2025. Datang ramai-ramai. Kalau korang nak naik kereta drift, korang boleh beli, purchase merchandise kita orang dan naik kereta drift dengan kita orang. Salah satunya aku. Kalau korang nak naik dengan aku, up sikit payment, RM100 pun boleh naik. Gurau je guys. So nanti jumpa kat sana. Papa Roger. Ciao.